Sampai checkpoint pertama. Jumpa rusa dan burung unta. Jam. Oh, jangan. Ribus. Sama. Sama bagi saya silakan. Korang ke belakang. Muka. Ni, sini. Kau nak muka. Boleh. Macam Tadi dah kat belakang tu dah accident sikit. hai. Akak laju sangat. Akak laju, kita orang kena kejar. Sorry akak. Sebaik. Ya, sebenarnya tak. Ya, okey tak? Dia tak Okey tak? Dia tak reti bawa motor lah. Macam mana dia nak bawa ini? Abang tu kan turun macam mana? Okey lah. Break, yes, break. Break pegang punya. Yes. Somehow. Oh, boleh lah tu. Yes. Sorry. Okay. Sumpah saya ingat nama sebelum tu. Mana juga benda ni? Kan? Hari ni kita bagi Yas pula cuba. Bagi dia seorang-seorang. Orang Yas, tak orang. relax. Yas, gerak je lah dulu kan aku. Tadi Hazira bawa ke? Tadi Hazira bawa ke? Kan? Berat lah. Tak syok macam Awak tak gerak. Saya takut dekat ni bukit. yang tadi tu yang batu-batu banyak tu. Yang ni pun saya terlajak tadi. Awak kena mundur sikit-sikit. Macam kita termasuk dalam tiga. Abang tak ada yang air. Dia macam tak berjalan. Ni nak naik kat air.
Dah. Jom saya nak. Cuba. Bye-bye semua. Bye-bye. Ada. Susah je. Penat. Tapi kita orang nak pergi ke satu lagi sungai. Apa saya tak ingat. Tapi dekat sungai tu kita orang akan mandi. Air dia sedih gila. Air kat sini dia keruh tau. Dan dia macam take bank. Sebab abang tu kata semalam baru hujan. Kepala air tu berlaku kepala air semalam. Jadinya air ni nampaklah warna lain. Tapi dia okey je nak mandi. Diorang semua kat sana tau. Restoran tu. Seorang kat sana, seorang kat sana. Tengah menunggu akak untuk bawa kita orang pergi ke sungai lain. Ikan ni banyak. Nampak tak ikan dia? Nampak. Sekarang kita pergi mana? Kita nak pergi ke sungai Kenerong. Sekarang kita orang dah sampai. Hazira dah masuk air dah. Berdirilah. Kat sungai Kenerong. So air kat sini dalam tau kalau nak mandi. So dan deras. Janganlah kalau nak mandi kena ada pantauan, okey?
Padahal cantik ni. Aduh. Jom balik. Sekarang Kita cari curry puff. cari pak apa? Curry puff adalah. Oh, ketira rasanya. Tamat kita nak makan, lapar, lepas mandi sungai dah menggigil, kita makan masakan panas pula, which is mi udang. Ni nampak macam famous lah, tapi sekarang ni macam kosong je. Sebab tengah hari kot. So kita akan rasa, kita tengok macam mana, kita akan bagi rating rasa. Jom. Scuba. Siapa nak pergi Sindrom. kantin sekolah, mari datang sini. Boleh pilih-pilih tau. Boleh refill lah. Nah, air. Unlimited water. What you want? Air apa tu? Kosong. Oh, tak nak. Saya tengok. Air kosong. Saya cakap kosong, awak cakap tak nak. Udah. Yes, apa Yes? Maggi. Alia? Saya behong. Bihun. Yang tu kat sana. Susah nak tanya. Siapa? Hadira? Fatin? Hana? Udang. Apa rasa dia? Payah biar dah. Rasa dia rasa udang yang pure. Dengan udang. Udang pekak ni. Kan? Air udang tu semua tu. Tiba-tiba tak cakap hati. Cik rasa? Saya rasa Bismillahirrahmanirrahim. Rasa air udang. Alah. Yang Lotte Market. Oh, Itu aja masak tu je. Awak. Asal ada depan belum? Depan. Orang depan lah. Saya cuba sebab kita dah laju betul gitu. sekarang kita orang nak balik dah. Kita orang dah sampai ke stesen Dabung. Dah nak balik.
Dia ngantuk. Cuba dia ngantuk. Tengok barang-barang dia lagi. Hah? Tak tahu. Tapi apa ni? Jalan dekat landasan. Nasib baik tak jatuh. Kita bini kawe. Kalau korang datang Dabung, singgahlah kat sini. Tulis nama lebih Sama je. tak, dia just akan nampak lebih obvious tengok tengah merekod berbandak pegang tangan. Andui nak balik tadi kakak call. Pakai macam ni macam okey lah. Lagi jauh. Angin. Kita tunggu kat sini lah. Kalau orang yang nak ke arah ni kawan daripada sungai tadi. Dia tak nak balik dan dibawa datang ke Dabung. Diri molek-molek. Bye bye. Dia kata struggle is real. Asal hanya sebelah dah keluar sebelah lagi. Tadi tidur, lepas tu tiba-tiba dia nak makan pula. Ni makan. Ini pula makan. Padahal tadi tidur dua-dua. Kat sini tak ada orang kecuali kita orang. So dia orang buat macam rumah sendiri. Yas duduk sini, Ali duduk situ, Sofia duduk situ, Hazira duduk situ. Ini terpaksa duduk dua orang. Krepek. Ha? Couple. Couple? Jom
Jom balik. Biar je lah nanti dia ambil. Jom balik.